Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan yang sempurna sebelum kamu dermakan apa yang kamu sayangi. Surah Al-Imran ayat 92. Melalui wakaf tunai di Majlis Agama Islam Melaka, anda membantu membangunkan infrastruktur dan hartanah wakaf di negeri Melaka untuk manfaat dan maslahah ummah. Jom berwakaf. Info lanjut, layari portal iwakaf.maim.gov.my. Satu amal mencipta sejuta manfaat. Pesanan ini dibawa khas oleh Majlis Agama Islam Melaka. Majlis Agama Islam Melaka menjadikan perkhidmatan Baitumal seperti bayaran fidyah, timbangan cukur rambut bayi, serahan wang tak patuh syariah, tabung amal jariah dan 9 produk perkhidmatan lain kepada umat Islam khususnya di negeri Melaka. Khidmat nasihat dan bayaran boleh dibuat di Pusat Islam Melaka atau secara di atas talian di melakapay.gov.my. Untuk info lanjut, layari laman web rasmi MAIM atau hubungi 0628374416. Baitumal berwibawa, ummah sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Para sahabat radhiyallahu anhum dan golongan salafus salih mereka yang terdahulu, mereka ni sangat teruja untuk masuk dalam bulan Ramadan. Mereka ni sentiasa menunggu-nunggu bilanya masa Ramadan. Diriwayatkan bahawa golongan salafus salih ini mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum daripada Ramadan. Kerana mereka ni amat suka dan teruja untuk masuk dalam bulan Ramadan. Jadi dengan sebab itu mereka pun berdoa kepada Allah supaya Allah Taala menyampaikan usia mereka atau umur mereka, memanjangkan umur mereka ni dalam bulan-bulan yang sebelumnya sampailah kepada bulan Ramadan, kerana mereka mengetahui tentang kehebatan dan kemuliaan daripada bulan Ramadan tadi. Kita hari ni kadang-kadang orang tak sedar, orang tak mengambil hirau tentang kedatangan Ramadan. Sadar-sadar dah masuk Ramadan je. Golongan salafus salih ni mereka ni sentiasa menunggu-nunggu, kerana mereka teruja untuk masuk dalam bulan Ramadan, kerana Ramadan ini adalah dinisbahkan kepada mubarak, bulan yang berkat, bulan yang penuh dengan keberkatan, dan bulan yang disebut dengan mana bulan rahmat dan bulan maghfirah, bulan keampunan. Jadi dengan sebab itu kita mengharapkan biarlah Allah Ta'ala memanjangkan umur kita supaya kita dapat masuk dalam bulan Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan yang menandakan masuk waktu solat fardu maghrib dan waktu berbuka puasa bagi negeri Melaka serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, kerana-Mu kami berpuasa dan kepadamu ya Allah kami beriman, dan atas rezeki dari-Mu ya Allah kami berbuka puasa. Maka terimalah ibadah puasa kami. Sesungguhnya Dikau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Azan maghrib ini dibawakan khas oleh Zakat Melaka. Di sebalik laungan azan yang berkumandang terukir harapan dan syukur insan yang terbela. Tunaikan zakat, suburkan rahmat, dunia yang lebih damai dan akhirat yang lebih bermakna. Zakat Melaka, dari hati untuk ummah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Azan Maghrib sementara tadi dibawakan khas oleh Zakat Melaka. Lengkapkan ibadah puasa dengan berzakat. Zakat bukan sekadar memberi, ia tanda syukur dan jabatan menuju akhirat yang abadi. Setiap ringgit yang anda hulurkan bukan hanya harta, tetapi doa yang dimakbulkan, rezeki yang dikongsi, pahala yang berpanjangan. Pesanan ini dari Zakat Melaka. Zakat bersih jiwa, suci harta.